Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ini triple order. Daripada kita dapat daripada ni ayam gepuk ori selayang dekat Asia Resident. Okey, triple order yang sama je dengan double order. Cuma beza dia ada 3 order lah. Macam biasa kalau kita pick up, kalau kita accept 3 ni, ini yang kena hantar dulu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Tengok map dia. Oh, jauh. Okey, 2 customer di satu tempat yang sama. Okey. Satu lagi okey, biasalah. Pandai kan. Dia bagi macam ni, dia akan bagi satu yang jauh. Tengok kat sini tak siap lagi. Semua delay. Tapi tengok macam ni dah ada barang atas kaunter tu. Biasalah. Okey, kalau nanti dia dah tekan akan jadi hijau. Okey, macam biasa kan. Itu saja nak bagi tahu. Tapi kalau macam ni punya jarak, rasanya dia suruh hantar yang sini dulu kot. Suruh hantar yang ni. Mustahil lah dia nak suruh lompat sini masuk sini. Okey, alhamdulillah. Biasalah. Kadang-kadang kalau hari Minggu, ini hari Sabtu, dapat order ni hari Sabtu. Jadi hari Sabtu Ahad memang order dia macam ni, double triple. Dua order, 2 tak ada air, 1 ada air. Pick up, check dulu lah. Kadang-kadang kedai dia tak ikat air tu sekali, jadi kena check dia tu ada air ke tak ada air. Banyak kadang-kadang rider ni ambil order tertinggal air. Kalau yang rajin tu mesti balik lah. Kalau yang tak rajin dia suruh customer refund. Tapi aku biasa memang kalau kedai aku akan check. Aku takkan check barang lah. Aku akan check item. Okay, order tu ada 2 bungkus nasi. Okay, aku tengok ada 2 bungkus. Okay, betul lah tu. Order tu ada air. Tengok ada makanan satu, air satu. Betul lah tu. Tak adalah sampai buka plastik. Cek betul ke benda tu nasi goreng ke, mi goreng ke. Nasi goreng bangsawan. Macam mana aku nak tahu nasi goreng tu bangsawan? Tengok sebungkus nasi goreng cukup lah kan, sikap. Kalau customer dapat salah, report lah pun anda. Kami tak boleh nak check akak punya nasi goreng tu betul ke tak bangsawan ke tak bangsawan. Janji kami dapat satu order, dalam tu satu nasi goreng, kau pick up lah nasi goreng tu. Okay. Berangkat tempat sama. Okay, customer last tingkat 3. Biasalah. Tadi 2 kalau dapat senang kan. Bagilah satu yang susah. Customer ni bagus tau. Tengok dulu apa.
Rumah tiada lift, hantar atas. Ketuk grill waktu sampai. Jadi dia beritahu siap-siap rumah dia dekat 3. Kalau ada yang malas, tak nak ke, ada yang tua ke, tak larat ke, sakit kaki ke kan, diorang tak nak order yang dekat 3. Tapi diorang boleh tahu lah alamat customer. Diorang boleh reject bagi kat orang lain yang sanggup nak hantar. Ya, putus. Baik. Kau dah. Ingat dah gantung je. Sekali putus dah. Boleh masuk. Jangan ambil gambar tu. Telefon tak angkat. Sekejap ambil gambar. Peace. Terima kasih. Sama. Suka dia makanan sampai. Terima kasih.